Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir untuk webinar kita pada hari ini. Okay, so selamat datang saya ucapkan kepada semua. Terima kasih sebab sudi untuk meluangkan bersama dengan saya hari ini. Okay, jadi slot webinar kita hari ini akan berlangsung selama lebih kurang sejam. Okay, dan tajuk webinar kita pada hari ini adalah mengenai kesihatan otak dan amalan-amalan mudah untuk minda yang lebih tajam dan sihat. Okey, so apa khabar semua yang hadir hari ini? Okey, siapa yang hadir mungkin boleh kongsikan sihat ke tak ataupun dari mana, boleh type dekat chat lah. Okey. Right. Okey. So sebelum kita masuk lebih jauh kepada topik kita hari ini, so saya nak tanya sikitlah apa sebenarnya otak? Apa itu otak? Okay, kalau ada yang mungkin boleh berkongsi, boleh type di dalam chat pada pandangan dia ataupun pada definisi dia apa itu otak? Ada tak yang nak berkongsi? Okay, alright. So otak sebenarnya adalah satu organ dalam badan kita dan merupakan organ yang paling kompleks. Okay, so walaupun otak kita cuma satu organ yang sangat kecil je, kalau dalam jumlah berat badan kita, otak ni cuma berat lebih kurang dalam 1 kilo lebih sahaja. Okay, tapi walaupun kecil, tetapi otak merupakan pusat kawalan kepada hampir semua perkara yang kita lakukan setiap hari. Okay. Jadi sebagai contoh, bila kita bercakap, bila kita berfikir, bila kita nak buat keputusan, nak ingat sesuatu, okay, even bila kita nak kawal emosi, nak bergerak, jadi semuanya menggunakan otak. Right? So boleh dikatakan setiap perkara yang kita lakukan tu mesti ada melibatkan otak kita. Okay? So dari sini kita boleh lihatlah betapa pentingnya otak kita untuk melaksanakan tugas harian. Okay, right. So hari ni, dalam webinar hari ni, kita akan belajar apa tabiat-tabiat kecil yang kita boleh lakukan secara konsisten dan bagaimana ia akan memberikan kesan kepada kesihatan otak kita. Okay, right. Okay. So sebelum kita teruskan, saya nak bagi sedikit peringatan lah. Okay. So untuk semua peserta yang hadir, kalau boleh cuba gunakan browser seperti Chrome, Firefox, Safari ataupun Edge. Okay. Pastikan internet anda semua stabil. Okay. Kalau sekiranya ada apa-apa masalah teknikal, boleh cuba untuk refresh semula browser dan cuba masuk semula. Kalau masih ada masalah, boleh hantarkan private message kepada @naluri_events untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Okay, right. Dan seterusnya, okay. So seterusnya ada beberapa peringatan lagi. So sekiranya kalau ada apa-apa soalan ataupun ingin berkongsi pandangan, boleh berbuat demikian melalui ruangan chat kita. Okay, boleh type dalam chat. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang nak kemukakan kepada saya, okay, boleh type @hazlin sebelum soalan anda. Okay, kalau nak anonymous, kalau tak nak dikenali, boleh tick private message dan kiranya identiti anda akan dirahsiakan lah. Okay, dan lagi satu, slide pembentangan pada hari ini akan dikongsikan di hujung webinar nanti. Okay, right. Okay, so apa yang kita akan belajar pada hari ini? So ini adalah agenda kita. Yang pertama adalah untuk memahami perubahan pada otak kita dan juga apa itu kesihatan kognitif. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti tabiat-tabiat harian
yang boleh mempengaruhi kesihatan otak. Dan yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana peranan tidur, pemakanan, senaman dan stres saling berkait di antara satu sama lain. Okay, dan yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti halangan-halangan kepada penjagaan otak. Dan yang terakhir sekali adalah untuk kita sama-sama memilih satu tindakan kecil yang boleh dimulakan hari ini dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan otak masing-masing. Okay. Okay. Right. So sebelum saya teruskan sedikit pengenalan mengenai diri saya. Okay, so nama saya Hazlin. Saya adalah merupakan pembimbing kesihatan mental yang berkhidmat di Naluri. Okay, dan saya juga merupakan seorang kaunselor yang berlesen yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Okay, dan saya mempunyai lebih kurang 20 tahun pengalaman merangkumi pelbagai industri iaitu industri IT, oil and gas, pendidikan dan juga kesihatan mental. Okay. Okay. So untuk permulaan saya nak tanya semua satu soalan. Okay. Berapa kerap anda melakukan sesuatu untuk menjaga kesihatan otak anda? Okay. So soalan yang mudah je. So boleh kongsikan jawapan di dalam chat. So mungkin ada yang boleh jawab mungkin hari-hari, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. So boleh kongsikan di dalam chat lah supaya kita sama-sama dapat melihat berapa kerap kebiasaan yang kita menjaga kesihatan otak kita. Okay, boleh typekan di dalam chat ya. Right. So cukup sering. Terima kasih Miftah. Okey. So biasanya bila kita bercakap pasal menjaga kesihatan, ramai yang akan lebih fokus kepada kesihatan fizikal dahulu. Contohnya seperti merancang untuk brisk walk setiap hari kan, ataupun mungkin nak makan vitamin sebab nak kuatkan imuniti badan, nak kurangkan rasa lesu. Tapi jarang-jarang sebenarnya kita bercakap tentang macam mana nak jaga kesihatan otak. Okey. So selain daripada Miftah, ada lagi tak jawapan lain daripada peserta yang lain? Okey. Berapa kerap anda menjaga otak? Okey, kalau Siti Aisyah tak pernah ya. Okey. Alright, tak apa. Nanti hari ni kita akan belajar macam mana cara nak menjaga kesihatan otak. Okey. So saya pergi ke slide seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Pada pendapat anda, adakah kesihatan otak bersifat tetap? Okey, boleh bagi pendapat, ya atau tidak? Okey, Hasila cakap kerap jaga stres. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. So pada pendapat anda, kesihatan otak ni dia bersifat tetap ataupun tidak? Boleh jawab dekat dekat chat lah sama ada ya ataupun tidak. Dekat poll Okey. So setakat ni saya tengok seorang jawab ya. Okey, yang lain macam mana? Boleh bagi jawapan lah dalam poll. Okey. Okey, satu ya, satu tidak. Okey, so setakat ni sama rata ya. Okey, dua tidak, satu ya. Okey, baik. Okey. So sebenarnya kesihatan otak ni tak bersifat tetap ya. Okay, so kita selalunya mempunyai anggapan bahawa bila kita bercakap mengenai kecerdasan otak kita, kita akan merasakan yang kita ni dilahirkan dengan tahap kecerdasan yang tertentu. Okay? Dan apabila usia kita tu semakin meningkat, so lama-lama prestasi otak kita tu hanya akan semakin merosot. Okay? Dan ada yang akan berfikir bahawa sebenarnya bila prestasi otak dah merosot, kita dah tak boleh buat apa-apa untuk mengubah keadaan tersebut.
Okey. Tapi seperti yang kita tahu tadi, kesihatan otak kita ni tak tetap ya. Dia akan sentiasa berubah sepanjang hayat kita. Okey. So kenapa dia boleh berubah? Adalah disebabkan otak kita ni mempunyai satu keupayaan yang dipanggil sebagai neuroplasticity. Okay. So neuroplasticity ni adalah keupayaan otak kita untuk membentuk sambungan sel-sel yang baru di dalam otak serta menyesuaikan diri dengan apa yang kita lalui setiap hari, iaitu pengalaman kita, pembelajaran kita dan juga tabiat harian kita. Jadi segala apa yang kita lalui setiap hari tu akan mengubah keadaan kesihatan otak kita. Okay? So maksudnya walaupun umur kita meningkat, tapi sebenarnya kita masih lagi boleh belajar benda-benda baru, kita masih lagi boleh untuk menguatkan daya ingatan, kita masih lagi boleh untuk meningkatkan fokus kita. Bagaimana? Adalah dengan melakukan tabiat-tabiat yang sihat untuk jaga kesihatan otak kita. Okay? Okay. Right. So seterusnya, okay. So apa tanda-tanda kemerosotan fungsi kognitif? Okay. Ada tak yang nak kongsikan di chat? Pada pendapat anda, apa tanda-tanda yang fungsi otak kita dah mula merosot? Adakah? Okay. So kalau kita bercakap tentang kemerosotan fungsi kognitif ni, selalunya kita akan fikir ke yang paling ekstrim lah. Contohnya seperti demensia. Okay. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke tahap demensia tu, mesti ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahawa fungsi otak kita dah mula menurun ataupun merosot lah. Macam contoh dalam slide yang saya tulis kat sini adalah kemerosotan beransur-ansur dari segi daya ingatan. Okay, so maksudnya kita mungkin dah mudah lupa. Selain daripada tu, dah start susah nak fokus. Dan yang seterusnya adalah mungkin kita mengambil masa yang lebih lama untuk membuat sesuatu keputusan. Okay? So kalau kita mengalami simptom-simptom sebegini sekali sekala, okay, itu tak apa lagi, okey lagi. Tapi kalau kita perasan yang simptom-simptom ni kerap sangat berlaku, jadi itu menandakan yang fungsi kognitif kita telah mula merosot dan kita perlu mengambil langkah yang cepatlah untuk cuba mengembalikan semula meningkatkan semula fungsi kognitif kita ataupun fungsi otak kita. Okey. Right. So nanti kita akan belajar macam mana nak buat. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di dalam chat ya. Okay. Right. So sebenarnya fungsi kognitif kita ni dipengaruhi oleh beberapa perkara. Okay. So sebagai contoh, yang pertama adalah tabiat tidur. Okay. So tabiat tidur ni adalah dari segi berapa jam kita tidur setiap hari, cukup ataupun tidak. Lepas tu kalau kita kerap tak cukup tidur, so ini mungkin akan memberikan kesan kepada tumpuan kita dan mungkin akan membuatkan kita lagi mudah lupa ataupun lagi cepat letih. Right? Dan yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kesihatan kognitif kita? Yang kedua adalah aktiviti fizikal. Okay. So aktiviti fizikal ni kalau kita lakukan secara konsisten, contohnya seperti bersenam, berjalan-jalan kan. Jadi apabila kita bergerak, so aliran darah dan oksigen ke otak akan meningkat. Okay. So bila aliran darah dan oksigen ke otak tu meningkat, so ini akan membantu otak kita untuk berfungsi dengan lebih baik. Okay. Sebab di dalam oksigen dan juga darah tu ada nutrien-nutrien yang diperlukan untuk otak kita. Okay. Dan yang ketiga adalah tahap stres kita. Okay. So tahap stres kita pun mempengaruhi kesihatan otak kita.
Sebagai contoh, sama ada bila kita stres, kita boleh kawal dengan baik atau tidak. Ataupun bila kita stres, adakah kita mengalami stres yang berpanjangan ataupun hanya sementara sahaja. Okay? So sebenarnya tak semua stres tu tak baiklah. So kalau stres yang sikit-sikit tu sebenarnya boleh membantu kita untuk fokus dengan lebih baik. Tapi kalau stres yang kronik ataupun stres yang tak baik dan berpanjangan, so stres tersebut akan mengganggu memori kita, akan mengganggu fokus kita dan akan mengganggu emosi kita sekali. Okay. Dan yang keempat adalah dari segi pemakanan. Okay. So apa makanan yang kita makan setiap hari? Adakah makanan yang kita makan tu sihat, seimbang ataupun kita banyak makan makanan segera? Okay. So macam yang saya cakap tadi, otak kita sebenarnya memerlukan nutrien yang daripada makanan kita. Jadi kalau kita makan makanan yang seimbang, kita makan makanan yang sihat, so otak kita akan dapat nutrien yang diperlukan. Tapi kalau kita banyak sangat makan makanan yang segera, jadi makanan-makanan yang kita makan tu tak mampu untuk membekalkan nutrien yang diperlukan, jadi akan mempengaruhi kesihatan otak kita. Okay? Right. Dan yang kelima adalah dari segi hubungan sosial. So hubungan sosial ni bermaksud bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja, dengan komuniti kita. Okay? So sebenarnya bila kita banyak berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kita, so kita sebenarnya memberikan rangsangan yang baik kepada otak kita lah. Okay, so contoh bila kita berinteraksi, kita berbual, kita ketawa, kita mendapatkan sokongan sosial daripada orang sekeliling, so itu akan membantu otak kita untuk terus aktif. Bila otak kita aktif, ini akan dapat meningkatkan fungsi kognitif kita. Okay? Right. Dan yang terakhir pula adalah dari segi rangsangan mental. Okay. So rangsangan mental ni sebenarnya adalah senaman buat otak. Macam badan kita tadi, kita buat aktiviti fizikal untuk bersenam. Kita buat brisk walk, kita main badminton, kita pergi gym. So itu adalah senaman untuk fizikal. Tapi untuk senaman otak, so apa yang kita perlu buat adalah untuk merangsang otak kita melalui aktiviti-aktiviti yang menggunakan mental kita. Seperti contoh, macam mana kita nak rangsang mental kita adalah seperti membaca. Belajar benda-benda baru ataupun kita cuba menyelesaikan teka-teki. So kalau ada sesiapa yang mungkin suka buat aktiviti seperti sudoku ataupun crossword puzzle ataupun mungkin suka buat word search. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang mental kita. Okay? So bila kita kerap buat rangsangan mental, so ini akan membantu otak kita untuk berfungsi dengan lebih baik dan meningkatkan kesihatan kognitif kita. Okay? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak, saya teruskan. Okey, so seterusnya saya nak tanya anda semua, apakah yang menyebabkan otak kita menjadi letih? Boleh sama-sama jawab di dalam chat pada pandangan anda ataupun mungkin daripada pengalaman anda sendiri. Apakah yang menyebabkan otak kita akan jadi letih? Ada tak yang nak kongsi? Ada? Okey, tidak fokus berfikir, terlalu fikir mendalam terhadap sesuatu masalah, kurang rehat, kurang tidur. Okey, terima kasih semua sebab bagi feedback. Betul, jadi semua benda-benda seperti ini memang akan membuatkan otak kita letih ya. Right? Okay, so kalau kita pergi slide yang seterusnya. Okay, so ini adalah antara sebab-sebab yang membuatkan otak kita letih. Okay, so yang pertama adalah
sekarang ni terutamanya di zaman sekarang yang kita sentiasa menggunakan gadget, kita guna phone, guna komputer, banyak guna social media kan. Jadi kita sering diganggu oleh notification daripada phone, daripada komputer, dan notifikasi ni semua secara berterusan. Okay, right. Kemudian mesej-mesej yang berpanjangan, maksudnya daripada pagi sampailah ke malam tak henti-henti mesejnya kan. Kemudian yang ketiga adalah waktu kerja yang panjang. So kita mungkin setiap hari waktu kerja kita dah tetap dah dalam 8 jam, 9 jam. Tapi kadang-kadang ada yang bekerja sampai 12 jam, 16 jam. Kadang-kadang ada yang kerja lebih lagi daripada tu. Okay? So ini antara perkara-perkara yang akan meletihkan otak kita. Dan seterusnya kurang tidur. So kurang tidur pun akan membuatkan kita rasa letih. Okay. Kemudian pemakanan yang tak seimbang. Tak makan makanan yang sihat. Jadi otak kita tak dapat nutrien kan. Jadi otak kita akan mudah letih. Lepas tu duduk terlalu lama. Tak banyak bergerak, tak ada aktiviti fizikal. Jadi itu pun akan membuatkan otak kita letih sebab oksigen dengan darah tak sampai ke otak. Okay. Dan yang terakhir adalah stres kronik ataupun stres yang berpanjangan. Okay. So kita kena ingat bahawa otak kita ni tidak direka untuk memproses terlalu banyak rangsangan pada masa yang sama tanpa rehat. Okay. So maksudnya otak kita ni dia boleh buat macam-macam. Tapi dia kena rehat juga. Kalau dia tak rehat, jadi lama-lama fungsi dia akan semakin merosot. So kita bayangkan macam komputer kita lah. So bila kita guna komputer, selepas satu tempoh yang lama, bila kita dah buka macam-macam application, kita dah buat macam-macam, lama-lama dia akan jadi slow kan. So kadang-kadang kita perlu nak restart, kita perlu nak switch off, lepas tu nanti on balik kan. So bila kita on, kita restart, dia akan jadi laju balik. Jadi otak kita pun macam tu. So kalau kita berterusan menggunakan otak kita, tak ada rehat semua kan. Jadi lama-lama dia akan jadi lembab, dia akan jadi slow sebab dia dah terlalu banyak memproses maklumat. Dah terlalu berat. Jadi dia pun perlukan rehat supaya boleh mengekalkan fungsi kognitif tadi. Okay? Right. Okay. Okay. So macam yang saya cakap tadi, so lama-lama bila tabiat-tabiat tadi kita lakukan secara berterusan, so dia akan menyumbang kepada satu keletihan mental. Okay? Sebab otak kita bekerja tanpa rehat. Right? Dan yang kedua adalah sukar untuk memberikan tumpuan. So kita akan mudah hilang fokus, sukar untuk mengekalkan perhatian ataupun sering terganggu. Selalu distracted lah bila kita cuba buat sesuatu tugasan. Okay. Dan yang ketiga adalah kemerosotan daya ingatan. Okay. So kita akan jadi mudah lupa. Even perkara-perkara yang kecil macam appointment ke, nama orang ke, ataupun kadang lupa letak kunci kereta kat mana kan. Kadang-kadang lupa handphone kita tinggal kat mana. So itu pun menunjukkan kemerosotan dari segi daya ingatan kita. Okay. Dan yang keempat adalah keletihan emosi. Okay. So keletihan emosi ni disebabkan otak yang penat tu dia tak boleh memproses emosi kita dengan baik. Jadi kita akan mudah untuk rasa tertekan. Kadang-kadang kita akan rasa terlalu sensitif, asyik rasa nak marah, ataupun kita tahap kesabaran kita pun akan berkurang bila otak kita dah penat. Okay? Dan yang last sekali kat sini adalah kabut minda ataupun biasanya kita panggil as brain fog lah. So bila kita dalam keadaan ni, so selalunya kita akan susah untuk berfikir dengan jelas dan kita akan rasa macam otak kita dah lembab. Slow nak proses maklumat, lambat nak fikir, lambat nak serap maklumat kan. Jadi ini semua tanda-tanda keletihan pada otak kita. Right? So kadang-kadang kita selalunya akan menyalahkan umur. Kita kata oh biasalah tu umur dah makin meningkat. Jadi sebab tu kita dah mudah lupa, kita dah susah fokus kan. Dah susah nak ingat. So kita selalu salahkan umur. Tapi sebenarnya kalau otak kita mendapatkan rehat yang cukup,
So kita sebenarnya masih boleh kekalkan fungsi otak kita tu di tahap yang optimum. Okay. Right. Okay, kalau ada soalan boleh tanya ya. Okay. So seterusnya, so apa tabiat yang sedang anda lakukan untuk menyokong kesihatan otak? Okay, so itu satu soalan. So ada dua soalan kat sini. Okay, apa tabiat yang anda sedang lakukan untuk menyokong kesihatan otak? Okay, dan lagi satu, apakah tabiat yang anda lakukan yang menjejaskan kesihatan otak? Boleh tak kongsi di dalam chat? Ada tak anda terfikir? Boleh reflect balik apa yang anda buat setiap hari kan? Apa tabiat yang menyokong kesihatan? Apa tabiat yang menjejaskan? Boleh type dalam chat Adakah? Okey, kalau kita bertenang. Okey. So bertenang adalah untuk menyokong kesihatan otak ya. Okey, kalau yang menjejaskan apa pula? Ada tak? Okey, kalau macam yang okey, Syafiq cakap stres. Okey. Lepas tu kalau macam yang Hasilah cakap tadi, kurang rehat, kurang tidur. Okey, so semua ni pun menjejaskan kesihatan otak. Lepas tu tadi Aisyah pun ada cakap terlalu fikir mendalam terhadap sesuatu masalah. Okey, so semua ni adalah tabiat yang akan menjejaskan fungsi otak ya. Okey, alright. Untuk menyokong kesihatan otak ada lagi ke selain daripada bertenang? Ada sesiapa nak tambah? Ada? Okey. So macam mana kita nak menyokong kesihatan otak? Okey. So antaranya adalah kita kena cukup tidur. Okey, mengutamakan tidur. Kita kena bersenam secara konsisten. Lepas tu kena membaca ataupun mungkin meluangkan masa bersama kawan-kawan, keluarga kita. Okay? Alright, so itu antara tabiat yang kita boleh lakukan untuk menyokong kesihatan otak. Okay, dalam masa yang sama, okay, bercuti, betul. Bercuti tu boleh merehatkan otak kita juga. Okay, so dalam masa yang sama, so apa tabiat yang akan perlahan-lahan menjejaskan kesihatan otak kita adalah seperti stres yang tak terkawal, kurang rehat, kurang tidur, kan? Terlalu lama menghadap skrin. Okay, so ini antara tabiat-tabiat yang menjejaskan kesihatan lah, kesihatan otak. Okay, so bila kita dah kenal pasti diri masing-masing, di mana kita berada sekarang, apa tabiat-tabiat yang kita biasa lakukan, so nanti kita boleh kenal pasti apa tabiat ataupun perubahan kecil yang kita boleh lakukan untuk menyokong kesihatan otak kita selepas ni. Okay, right. Okay, seterusnya, okay, saya nak tanya, ada poll yang seterusnya, boleh jawab di poll. Okay, anda biasanya tidur berapa jam setiap malam? Adakah kurang dari 5 jam? Ataupun yang kedua 5 hingga 6 jam? Yang ketiga 7 hingga 8 jam? Dan yang keempat lebih daripada 8 jam? Okay, cuba jawab. Okay, setakat ni saya lihat, okay, ada yang kurang dari 5 jam. Okay, ada yang 5 hingga 6 jam. Okay. 7 hingga 8 jam ada ke? Ataupun lebih dari 8 jam? Ada tak jawapan-jawapan yang lain? Okay, alright. Okay, so setakat ni semuanya tidur paling lama pun dalam 6 jam sehari ya. Okay, so sebenarnya waktu ataupun jumlah jam tidur yang diperlukan untuk orang dewasa adalah
di antara 7 hingga 9 jam setiap hari. Okay. So kalau tidur bawah 5 jam, kalau tidur 5 hingga 6 jam, maksudnya sebenarnya kita tak cukup tidur lagi lah. Okay. Alright. So kalau tak cukup tidur tu, so maksudnya lepas ni kena perlahan-lahan cuba untuk tambahkan masa tidur untuk cukupkan kepada sekurang-kurangnya 7 jam. Okay. Tapi memang ramai sangatlah orang sebenarnya yang saya tahu memang susah untuk mendapatkan tidur 7 jam dan ke atas. Okay. So kenapa susah? So biasanya adalah disebabkan tuntutan kerja, kena bekerja untuk tempoh yang lama kan. Kemudian ada tuntutan keluarga pula, kena buat macam-macam, kena kemas rumah, kena layan keluarga kan. Lepas tu ada banyak komitmen harian. Jadi disebabkan kesibukan kita setiap hari, jadi ramai sangat orang yang memilih untuk mengorbankan waktu tidur demi untuk menyiapkan perkara-perkara yang lain. Okay. Tapi sebenarnya bila kita buat macam ni, so ini akan mengganggu fungsi otak kita. Okay. Tapi kenapa? Kenapa orang cenderung untuk korbankan masa tidur? Sebab ramai orang berpendapat bahawa bila kita tidur, sebenarnya kita tak buat apa-apa. Okay. Kita hanya berehat sahaja. Jadi sebenarnya apa yang otak kita lakukan bila kita tidur? Okay, so kita kena tahulah kenapa penting untuk kita mendapatkan sekurang-kurangnya 7 jam tidur setiap hari. Okay. So kalau lihat kat slide seterusnya, so ini apa yang berlaku bila kita tidur setiap malam. Okay. So bila kita tidur tu bukan bermakna otak kita tak buat apa-apa ya. Okay, sebenarnya bila kita tidur, kat sinilah otak kita buat macam-macam tugas yang dia tak boleh buat semasa kita berjaga. Okay, so bila kita tidur, yang pertama adalah otak kita akan mengukuhkan ingatan kita. Okay, so kan dah siang tadi kita dah buat macam-macam, kita dah bekerja, kita dah melalui macam-macam pengalaman kan. Jadi sepanjang hari otak kita dah memproses macam-macam benda. Jadi pada waktu malam bila kita tidur, so otak kita akan proses semula segala apa yang kita pelajari pada hari tersebut dan dia akan simpan elok-elok. Okay. Jadi bila kita dapat tidur yang mencukupi, jadi otak kita dapat dapat melakukan proses ini dengan baiklah, supaya pada keesokan harinya kita boleh mengingati sesuatu perkara dengan lebih baik, kita boleh mempelajari sesuatu perkara dengan lebih baik. Okay? Dan seterusnya adalah bila kita tidur, sebenarnya otak kita sedang memulihkan fokus dan juga tumpuan kita. Okay. So dia bukan tak buat apa-apa masa kita tidur, dia sebenarnya tengah healing. Dia tengah memulihkan semula fokus dan tumpuan. Jadi bila kita dah berehat, dapat tidur yang mencukupi, so kita akan rasa yang kita akan jadi lagi mudah untuk memberikan tumpuan, kita akan dapat berfikir dengan lebih jelas, kita pun akan boleh menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Right? Dan yang ketiga adalah semasa kita tidur, otak kita juga akan menstabilkan semula emosi. Okay? So bila kita dapat tidur yang mencukupi, so keesokan harinya kita ada keupayaan untuk mengawal emosi kita dengan lebih baik. Right? Tapi sekiranya kita kurang tidur, jadi kita akan jadi seorang yang mudah marah, susah nak kawal emosi, sensitif, ataupun susah untuk menguruskan tekanan. Okay? Right. Dan yang terakhir adalah bila kita tidur, otak kita juga akan membersihkan sisa metabolik di dalam badan kita. Okay? So maksudnya dia akan membuat proses pembersihan semula jadi untuk menyingkirkan segala bahan buangan yang terkumpul sepanjang kita berjaga siang tadi. Ataupun sepanjang kita berjagalah. Okay? Jadi kita kena faham bahawa bila kita tidur, otak kita sebenarnya perlu
akan bekerja untuk melakukan tugasan-tugasan yang dia tak boleh buat semasa kita jaga. So that's why kita kena pastikan kita dapat tidur yang mencukupi. Okay? Alright. So bila dia dapat melakukan semua proses ni dengan lengkap, masa cukup, so akan membolehkan otak kita untuk berfungsi dengan lebih baik dan kesihatan otak kita pun akan jadi lebih baik dan lagi panjang lah. Okay? Dapat dikekalkan. Okay. So sekiranya kalau ada di antara di antara anda yang ada pada hari ini, kalau anda ada masalah untuk tidur ataupun sukar untuk dapat tidur 7 jam dan ke atas, boleh gunakan aplikasi Naluri untuk chat dengan mental health coach ataupun pembimbing kesihatan mental di dalam aplikasi Naluri, okay, untuk berbincang dengan lebih lanjut lah bagaimana untuk meningkatkan kualiti tidur. Macam mana untuk mendapatkan tidur sekurang-kurangnya 7 jam sehari. Okay, right. Okay, dan seterusnya. Okay, so seterusnya, okay, apa yang penting adalah pergerakan yang konsisten akan membina otak yang lebih cerdas. Okay, so kita kena tahu apa senaman, apa kebaikan senaman kepada otak kita. Yang pertama, bila kita bergerak, bila kita kerap melakukan aktiviti fizikal, okay, macam yang saya cakap tadi, so kita akan menggalakkan pengaliran darah dan juga oksigen ke otak kita. Okay, so sebab itu bila kita melakukan aktiviti fizikal, so ramai orang akan rasa lagi bersemangat, ramai orang akan rasa mood dia bertambah baik, tenaga dia bertambah baik hanya disebabkan dia melakukan aktiviti fizikal. Okay, so walaupun kita fikir aktiviti fizikal ni lebih kepada nak jaga badan kita, jaga fizikal, nak kurangkan berat badan, mungkin nak tambahkan otot kan, tapi sebenarnya aktiviti fizikal ni pun menyumbang kepada kesihatan otak kita. Okay, right. Dan yang seterusnya adalah keupayaan pembelajaran. Okay, so bila kita bersenam secara konsisten, kita akan jadi lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk memberikan tumpuan, ingatan kita juga akan jadi lebih baik, right? Dan yang terakhir adalah aktiviti fizikal juga akan meningkatkan keupayaan otak kita untuk menyesuaikan diri. Okay, akan meningkatkan neuroplasticity tadi. Okay, di mana neuroplasticity tadi adalah kebolehan otak kita untuk membentuk sel-sel baru. Okay, right. So bila lagi banyak sel-sel baru yang terbentuk, jadi ini akan membantu untuk meningkatkan kecerdasan otak, keupayaan otak kita untuk berfungsi. Okay, right. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okay, setakat ni saya tengok tak ada soalan lagi. Okay, dan seterusnya adalah pemakanan. Okay, so kenapa makanan penting untuk fungsi otak? Alright, so macam yang saya cakap tadi, so makanan adalah sumber tenaga kepada otak kita. Jadi disebabkan itu, pemilihan makanan tu sangat penting. Okay, so ada nutrien-nutrien yang penting yang diperlukan oleh otak kita seperti lemak sihat ataupun omega 3. Okay, lepas tu protein seperti ikan, sayuran-sayuran hijau, makanan yang kaya dengan antioksidan. Lepas tu kita juga perlu minum air yang mencukupi. Okay, right. So ini adalah makanan-makanan yang penting, makanan-makanan yang berkhasiat yang diperlukan oleh otak. Okay, dan seterusnya apa yang perlu dielakkan adalah snack yang tinggi gula, okay, pengambilan kafein yang berlebihan. Okay, nak ambil kafein tak salah, boleh ambil mungkin secawan setiap hari, tapi tak digalakkan untuk mengambil terlalu banyak lah. Okay, dan yang ketiga adalah kita juga tak digalakkan untuk melewatkan waktu makan
ataupun skip waktu makan. Kita tak digalakkan untuk buat macam tu sebab ini akan menyebabkan otak kita tak mendapat nutrien yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Okay, right. So, kalau tentang pemakanan, kalau ada sesiapa yang memerlukan mungkin panduan, memerlukan meal plan untuk memperbaiki pemakanan, boleh juga chat dengan coach kita di dalam Naluri app, boleh chat dengan dietitian. Okay, dietitian boleh menyediakan meal plan untuk kita, meal plan yang seimbang mengikut apa yang kita ingin capai lah untuk untuk kesihatan diri kita. Okay. Okay. Dan yang seterusnya adalah mengenai stres. Okay. So macam yang saya cakap tadi, tak semua stres sama, tak semua stres memberi kesan yang sama. Okay. So ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Okay. So stres yang baik itu adalah stres yang bersifat sementara. Okay. So stres-stres seperti mungkin deadline, okay, ataupun stres yang tak berpanjangan ni, dia mampu untuk membuatkan kita menjadi lebih peka, lebih fokus dan lebih bersedia untuk membuat sesuatu. Okay. Tapi stres yang tak baik ni pula adalah stres yang berpanjangan, yang kita panggil sebagai stres kronik. Okay. So biasanya stres kronik ni adalah stres yang terkumpul untuk tempoh yang sangat lama sampai kita dah susah untuk keluar daripada stres tersebut. Kita susah dah nak manage stres tersebut. Okay. So bila kita mengalami stres yang berpanjangan, so ia akan mula efek kita punya satu tumpuan kita. Okay. So kita sukar untuk fokus. Kemudian akan efek memori kita. Kita akan mudah lupa. Ataupun bila kita belajar sesuatu, kita susah nak ingat. Okay? Dan yang ketiga adalah kawalan emosi dan juga kesihatan fizikal. Dan yang terakhir sekali adalah keupayaan kita untuk membuat keputusan. Jadi kita akan lagi susahlah untuk buat keputusan. Mungkin jadi lambat, mungkin susah nak fikir. Kan? So, menguruskan stres tu bukan hanya penting untuk kesejahteraan emosi kita, tapi juga untuk memastikan yang otak kita akan dapat berfungsi dengan baiklah. Okay, alright. So sama juga macam tadi, kalau sekiranya ada di antara anda mungkin ada masalah untuk menguruskan stres, mungkin sekarang ni mungkin tengah menghadapi stres kronik, boleh cuba untuk berhubung dengan pembimbing kesihatan mental ataupun mental health coach di dalam Naluri app untuk membincangkan mengenai masalah anda, untuk bincangkan bagaimana nak menguruskan stres. Jadi coach-coach di dalam app boleh membantulah, ya. Okey. Okey, dan seterusnya, okey, so tadi kita dah bincang dah macam-macam apa yang kita perlu lakukan untuk mengekalkan kesihatan otak kita, apa tabiat-tabiat baik yang perlu diamalkan. Okey, so sekarang saya nak tanya, pada pendapat anda, kenapa sukar untuk mengamalkan tabiat yang sihat? Boleh tak jawab di chat? Pada pendapat anda, apa yang menyebabkan sukar sangat nak mengamalkan tabiat yang sihat ni? Okay, boleh type di chat ya. Kita sekadar berkongsi-kongsi kat sini. Tak terbiasa. Okey. Betul. Yelah kadang-kadang bila kita baru nak memulakan satu tabiat yang baru, tu kita tak biasa lagi dengan tabiat tu kan. Jadi dia susah nak konsisten. Selain daripada tu ada lagi tak? Okey, tak pandai urus masa menyebabkan tidak melakukan aktiviti sihat. Okey, betul. Kadang-kadang kita tak dapat nak mengamalkan tabiat yang sihat tu sebab kita tak cukup masa. Kita rasa kita tak cukup masa. Kan? Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara lain.
So kita akan mula mengabaikan benda-benda yang kita perlukan. Okay, dan yang seterusnya adalah kurang ilmu. Okay, betul? Betul? So bila kita kurang ilmu, so kita pun tak tahu apa sebenarnya benda-benda yang kita perlu lakukan untuk mengamalkan kehidupan yang sihat. Okay, alright. So, kenapa kita sukar nak mengamalkan tabiat sihat? Antaranya adalah, okay, tiada dorongan, betul. Okay, tiada dorongan, tak ada yang guide kan. Okay, so selain daripada tu, antara halangan yang kita hadapi adalah seperti kesibukan lah. So macam yang tadi Syafiq cakap, sebab tak pandai menguruskan masa. So bila kita sibuk sangat, kita dah terlalu penat kan selepas bekerja, jadi motivasi kita untuk melakukan tabiat-tabiat yang sihat, mengekalkan tabiat yang sihat tu akan berkurang. Sebab kita rasa tak cukup masa. Kita asyik terkejar-kejar je kan. Jadi kita akan abaikanlah mana yang kita rasa tak perlu tu. Okay. Kemudian mungkin ada juga yang akan fikir kalau nak amalkan tabiat yang sihat ni sebenarnya kita perlu buat perubahan yang besar. Okay. Jadi bila kita rasa perubahan yang perlu buat tu besar ataupun kita rasa sukar, jadi untuk memudahkan kita akan decide untuk abaikan. Okay, sebab susah sangat nak buat. Right? Okay, tapi sebenarnya bila kita bercakap pasal tabiat yang sihat ni, kita tak perlu melakukan perkara-perkara yang besar pun. Tak perlu melakukan perubahan yang besar pun. Cukup sekadar melakukan satu ataupun dua tabiat-tabiat kecil yang realistik dan kita boleh buat secara konsisten. Okay. Itu pun dah cukup untuk meningkatkan kesihatan otak kita. Okay. So, bagaimana kita nak bina tabiat-tabiat baru yang sihat? Okay. So, saya kongsikan slide yang seterusnya. Okay, betul kan, masa dan wang ringgit pun boleh mempengaruhi kebolehan kita untuk mengamalkan tabiat sihat. Okay, so kat sini kita sebenarnya tak memerlukan langkah-langkah yang besar, perubahan-perubahan yang besar. Okay, so apa yang kita perlu lakukan adalah membina satu rutin yang sihat. Okay, rutin yang menyokong kesihatan otak kita. Okay, so apa antara tabiat-tabiat kecil yang kita boleh mula lakukan selepas webinar hari ini? Okay, macam contoh tadi, ramai yang ada yang kata cuma dapat tidur 5 jam, 6 jam kan. Jadi ataupun bawah 5 jam. Jadi kalau tidur kita tak cukup, so apa yang kita boleh mulakan hari ini adalah untuk cuba tidur 30 minit lebih awal. Kalau biasa kita tidur pukul 12.30 malam, okay, so mungkin lepas ni boleh cuba untuk awalkan ke 11.30 malam. Okay. Kalau kata 30 minit tu terlalu lama, tak boleh juga. Okay, mungkin boleh kurangkan jadi 15 minit lah dulu. Okay. So 15 minit lagi awal tu lagi baik daripada tak buat apa-apa perubahan langsung. Okay. So kalau siapa yang tak cukup tidur tadi, cuba untuk awalkan masa tidur. Okay. Awalkan 30 minit, 15 minit. Cuba setiap hari. Kalau tak boleh setiap hari, kurangkan lagi. Okay, mungkin boleh cuba setiap 2 hari, okay, awalkan waktu tidur 30 minit lebih awal contohnya. Okay, right. Dan kemudian yang kedua adalah kalau kita kurang bergerak, kurang aktiviti fizikal, so apa yang anda boleh cuba buat adalah boleh cuba untuk mula berjalan selama 15 minit setiap hari. Brisk walking lah contohnya kan. So kalau sebelum ni memang tak ada exercise langsung, kurang sangat pergerakan. Okay, so selepas ni boleh cuba 15 minit setiap hari. Kalau tak boleh juga setiap hari, cuba buat 2 hari sekali. Selang sehari kan. So sama juga dengan minum air. So sekarang ni kita minum air banyak mana? Kalau boleh minum 1 liter air je sehari sekarang, okay, so cuba tingkatkan jadi 1.5 liter. Lepas tu kalau dah
naik 1.5 liter, naikkan lagi jadi 2 liter. Okay, right. So sama juga seperti sayur-sayuran. So mungkin ada yang boleh makan sayur-sayuran setiap hari. Tapi mungkin ada yang tak boleh nak makan setiap hari. Bukan sebab tak nak makan, tapi mungkin sebab sibuk, tak sempat nak masak, tak sempat nak cari sayur-sayuran kan. Jadi tak boleh nak makan sayur setiap hari. So mungkin akan lebih makan benda-benda yang mudah seperti roti, snack-snack, biskut-biskut kan, kek ke mungkin. So selepas ni cuba untuk tambahkan kekerapan makan sayur. Right? Dan yang kelima adalah ambil rehat 5 minit daripada skrin. Okay, so ni biasanya buat pada waktu bekerja lah. So pada waktu bekerja, kadang-kadang bila kita kerja daripada contoh kalau kita masuk pukul 8 sampailah ke pukul 12 ataupun pukul 1, mungkin ada yang tak rehat langsung. Daripada pukul 8 sampai pukul 1 tu memang mata kat skrin je. Kan? So kalau ada yang sekarang ni dia buat macam tu, so mungkin lepas ni boleh cuba untuk ambil rehat 5 minit daripada skrin, mungkin setiap sejam ataupun setiap 90 minit, okay, cuba ambil masa 5 minit untuk berehat. Okay, so lepas rehat 5 minit tu nanti sambunglah balik kerja. Right? So cuba untuk mulakan rutin-rutin yang kecil ni dalam usaha anda untuk mengekalkan ataupun meningkatkan lagi kesihatan otak masing-masing. Okay, right. Okay, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, so ini slide yang terakhir sebenarnya. Alright, so sebelum saya akhiri webinar kita hari ini, saya nak mengajak anda semua untuk buat sedikit refleksi lah tentang kesihatan otak masing-masing. Okay, so cuba bayangkan 5 tahun daripada sekarang, apakah yang anda harapkan daripada otak anda? Okay, apa yang anda harapkan? Bagaimana kesihatan otak anda 5 tahun akan datang? Mungkin boleh boleh berkongsi sedikit kalau ada yang selesa untuk berkongsi, boleh share di dalam chat. Okay, macam contoh 5 tahun daripada sekarang, anda nak daya tumpuan yang macam mana? Ataupun anda nak fokus anda macam mana? Stres macam mana? Okay. So mungkin boleh fikirkan. So kalau ada yang nak berkongsi, boleh kongsi di dalam chat. Okay. So tapi yang paling penting kena ingat, so semua yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya sedang membentuk keadaan otak kita pada masa akan datang. Okay. Jadi saya harap selepas daripada webinar hari ini, kita semua akan mula untuk mengambil berat terhadap kesihatan otak kita ya. Okey, so Zaim cakap nak otak yang dapat membuat keputusan dengan cepat dan cekap. Ya, insya-Allah boleh. So yang penting kena cuba untuk amalkan tabiat-tabiat yang menyokong kesihatan otak tadilah. Tidur yang mencukupi, aktiviti fizikal yang mencukupi, makanan yang seimbang, stres terkawal. Okay? So kena pastikan semua ni dilakukan dengan baiklah. So kalau sekarang ni, kalau kata semuanya tak cukup lagi, so boleh cuba buat perubahan beransur-ansur. Tidur cuba perlahan-lahan cukupkan kepada sekurang-kurangnya 7 jam. Aktiviti fizikal cuba tingkatkan. Makanan cuba seimbangkan. Okay, dan stres cuba kawal dengan baik. Okay, alright. So Hasilah cakap mengharapkan semakin tenang, boleh fokus pada penghafalan, pandai buat keputusan yang positif. Okay, baik. Alright, dan untuk Aisyah pula, tenang, bijak dalam menyelesaikan masalah, makan makanan dan ada masa beraktiviti yang sihat. Okay, alright. Okay, terima kasih semua sebab berkongsi.
Right. So untuk yang memerlukan slide boleh download di bahagian handout. Okay. Dan seterusnya boleh juga jawab feedback form yang disediakan di skrin. Okay. Boleh jawab feedback form dan seterusnya saya pergi kepada slide sokongan kita lah. Okay, so sebelum saya tamatkan, saya nak berkongsi. So ini antara servis-servis yang anda boleh perolehi daripada Naluri. Okay, so yang pertama adalah yang pertama adalah kita ada sesi one-on-one konsultasi bersama golongan profesional daripada Naluri. Kita ada mental health coach, kita ada psikologis, ada dietitian, fitness coach. Jadi kalau memerlukan sesi boleh scan QR code di skrin untuk tempah sesi. Okay, seterusnya kalau yang tak download lagi Naluri, kalau yang belum ada akses kepada Naluri, boleh scan QR code di skrin. Bahagian atas adalah untuk download app dan QR di bawah adalah untuk mendapatkan akses melalui Naluri web. Okey. Right. Dan seterusnya untuk mengikuti perkembangan daripada Naluri, boleh follow social media kita di Facebook @naluri.live dan juga di Instagram @naluri.live. Okay. So dari masa ke semasa Naluri akan kongsikan maklumat-maklumat mengenai kesihatan dan juga kesejahteraan. Right? Okay. Dan seterusnya slide terakhir, jika ada sebarang soalan boleh tanya di dalam chat. Okay, kita ada masa beberapa minit lagi. So, kalau ada soalan boleh tanya ya. Saya bagi masa. Semua okey ke? Jelas ke apa yang saya terangkan tadi? Faham ke? Agak-agak lepas webinar hari ni, apa tabiat baru yang anda nak cuba amalkan selepas ni? Terima kasih Miftah. Apa tabiat baru yang anda cuba nak amalkan selepas ni? Tak perlu tabiat yang besar, tabiat yang kecil pun boleh. Okay, ada apa-apa soalan? Okey, kalau Miftah, makan makanan yang sihat. Okey, insyaAllah boleh. So tak perlu ubah terus keseluruhan cara pemakanan tu. Cukup sekadar mungkin tambahkan sayur-sayuran, kurangkan mungkin snack-snack yang tak berkhasiat, kan? Lebih banyak minum air, mungkin ubah cara masak. Kalau sebelum ni banyak makan makanan bergoreng, mungkin lepas ni boleh cuba grill, boleh cuba masak sup-sup. So benda-benda yang simple dan buat satu persatu. Tak perlu buat semuanya sekaligus. Okay. Okay, tidur kena cukup lebih 7 jam. Okay, alright. So bergantung kepada berapa jumlah jam yang hasilah tidur sekarang. So boleh cuba untuk tingkatkan secara berperingkat-peringkat lah. Kalau sekarang ni mungkin 5 jam, so mungkin boleh tambahkan ke 5 jam setengah dulu. Kalau dah boleh adjust ke 5 jam setengah, dia mungkin barulah adjust ke 6 jam. Jadi berperingkat-peringkat. Okay? Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, dan saya dah boleh tamatkan sesi webinar kita pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih kepada semua sebab sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Jadi insyaAllah mungkin kita berjumpa lagi di dalam sesi webinar yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.